Imam-imam mujtahid bersepakat bahawasanya tidak ada kalimah lain yang Nabi sebut untuk masuk di dalam sembahyang. Walaupun ada kaum yang mengatakan boleh, tak kata Allahu Akbar, kata dengan Allahu Latif, tapi kaum ini syaz. Syaz ini ganjil. Nampak? Yang syaz ini tidak diikut akan dia. Nah, disebut dalam kitab Syarhul Sunnah. Syarhul Sunnah karangan Imam Bawawi rahimahullah ta'ala mengatakan sepakat sahabat-sahabat bahawasanya Nabi ni bila dia masuk semayang, dia berkata Allahu Akbar. Jadi masuk dalam ijma' sahabat, kata Imam Bawawi. Faham? Tak ada lagi dalam hadis lain Nabi sebut lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Ataupun la ilaha illallah. Semua hadis. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis matruk, hadis munkar, lapasnya sama. Nampak? Allahu Akbar. Bila banyak yang sangat hadis yang diriwayatkan Nabi sebut Allahu Akbar saja, maka jadilah hadis ini, kata Imam Ibn Salah, hadis mutawatir. Faham? Jadi mutawatir dah yang sepakat dengan lapaz Allahu Akbar. Sebut amin lepas Fatihah ketika semayang. Adakah boleh dipanjang a, dan adakah a panjang boleh membawa maksud lain? Jawabnya boleh dibaca dengan dua wajah a pada amin itu. Yang pertama dengan 2 harakat a, yang kedua dengan 4 harakat atau 5 harakat menurut satu pendapat. Gitu. Disebut di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan min itu sekurang-kurangnya 2 harakat. Kalau 1 harakat tak sah. Sebab dia ma'arik li susung. Li sukung. Jadi hak pendek sekali amin. Nampak? Panjang sikit amin. Panjang lagi amin. Hak mana afdal? Amin dengan amin. Imam Nawawi jawab dengan panjang lebih afdal. Faham? Saya ada pedang dan ulu pedang berbentuk salib. Boleh tak letak pedang tu dalam rumah? Ada orang khabar malaikat tak masuk dalam rumah ada salib. Ya, betul. Kalau kita letak salib dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Pedang ni berbentuk salib. Kadang-kadang macam salib, tapi bukan salib. Macam saja. Ada yang betul-betul berbentuk salib. Kalau pedang puak-puak Kristian, seperti tentera apa benda ni, Eropah masa peperangan salib tu, dia memang berbentuk salib. Betul-betul salib tu dia buat dengan ulu straight, dengan dia punya nyangga pun bentuk dia sama juga. Batu pedang datang orang Islam, dia buat pedang dia mesti kena ada ulu kok. Kena ada kok benda hak cross ni. Sebab hak ni lah nyangga, kalau lah tekang gitu sakok gitu tak kena tangan. Faham? Jadi hak Islam buat khekok gitu. Nampak? Khekok tak ke atas tu, tak ke bawah tu. Jadi tak jadi salib. Faham? Jadi kalau pedang tu akang-akang saja salib, tak apa lagi. Tapi kalau betul-betul berbentuk salib tapi pedang, maka jangan letak di perhiasan dalam rumah. Boleh guna untuk berperang, tak boleh pakai untuk perhiasan rumah. Sebab bentuk salib ni kadang-kadang agenda dia kok. Lepas tu kita tengok sekarang ramai orang dia buka blog. Buka website. Dia ada blog, ada website. Umpamanya. Kena jaga huruf T. T punya font tu. T tu kalau T betul gitu tu tak boleh. Dia betul salib. T huruf cek je lah. Huruf besar tak apa, dia gini. Faham? T jangan T straight. Hak ekor straight gini. Faham ke? Dia betul-betul salib. Ramai website yang Islamik pun ada pakai kok. Kadang-kadang bukan sengaja, tak nampak. Jadi banyak lagi font-font yang kaki cekok. Jadi kalau T kaki belok gitu, ada pakar gitu. Tak jadi. Jadi kalau T straight itu terang-terang duk jadi. Jadi letterhead blok besar pula T tu. Jadi tak comel lah. Benda-benda gini kena jaga kau.
Dah. Saya pernah tengok video dia Arrival. Boleh percaya ke tak? Ada yang betul, ada yang tambahan. Tapi maksudnya baik. Saya banyak tengok video Syekh Imran Hussein. Dia ni agama yang tersohor juga. Tak tersohor mana, cuma dalam internet dia agak tersohor. Soalan seterusnya. Ni sama dengan tadi ya. Sebut amin lepas Fatihah. Saya tak tahu rukun sembahyang ada berapa. Tulis terang boleh tak? Rukun sembahyang 13 perkara. Yang pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiyam. Yang keempat baca Fatihah. Yang kelima rakaat. Yang keenam iktidal. Ketujuh sujud. Ke-8 duduk antara sujud. Ke-9 duduk baca tahiyat dan membaca tahiyat 10 dan membaca selawat dalam tahiyat akhir 11 tak? Salam 12, 13 tertib. Soalan seterusnya. Saya dah 2 tahun ikut ceramah Ustaz. Tapi baru bulan lepas saya tahu sembahyang Jumaat, niat sembahyang Jumaat adalah wajib, bukan sunat. Apa hukum saya sembahyang selama ni? Ustaz, kena qada tak? Niat sembahyang Jumaat wajib mana pula? Baru bulan lepas saya tahu niat sembahyang Jumaat adalah fardu. Niat sembahyang Jumaat. Tak sebut fardu. Tak sebut fardu Jumaat. Ada khilaf lagi. Dalam niat dia kata sahaja aku sembahyang Jumaat makmum, sah lagi. Sebab Jumaat tu fardu dah. Walaupun kata nak keluar pada khilaf, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat. Nampak? Kata sunat, tak apa, tak payah qada. Pasal masalah ni tidak zahir pada orang awam. Jadi hak lepas-lepas tak payah qada lah. Niat ni saja aku sembahyang fardu Jumaat makmum, sebut gitu. Tapi kalau kita gini niat lain baru kena qada. Niat gua ni lepas-lepas sembahyang Jumaat, saja aku sembahyang Jumaat kerana mandi junub. Barulah kena sembahyang semula. Saya tak pandang ngaji, layak tak saya nikah? Kalau tidak kahwin, saya bimbang saya akan buat perkara lara. Patut tak saya teruskan niat saya? Dia gini, kalau kita ni tak nikah lagi, patut nak nikah dengan tak nikah sama banyak, tak ada hak. Maka mengaji dulu. Faham? Bukan mengaji Quran, mengaji hukum agama. Kalau ingat mengaji Quran saja, baca alif betul saja. Tapi kalau kita tak mengaji lagi walaupun jahil sekalipun, tapi kita ni darurah lah, kena menikah dah. Pasal tahap kronik lah kita ni. Kritikal dia panggil. Tengok itik sekati nampak gawet dah. Kalau tahap tu menikah lah kita mampu, dan lepas menikah bagi dengar lah orang mengajar. Tak ada masalah. Yang ulama kata ni mengaji dulu, mengaji ni bukan dia buat kewajipan. Supaya kita banyak tahu dulu. Lebih baik baru kita berkahwin. Tapi dah kalau nak kahwin sangat kok, kahwin je lah. Lepas kahwin, marilah dengar orang mengajar. Biar kerek sikit. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Saya berumur 23 tahun, menetap di Damansara Damai dan bekerja di sebuah syarikat swasta. Soalan saya berbunyi begini. Saya nak kahwin dan ingin membuat pinjaman bank. Saya dan bakal isteri bercadang sama-sama bayar pinjaman bank tersebut. Selepas berkahwin, apakah hukumnya? Boleh ke tak ikut hukum syarak? Kalau kita tidak lagi perlu berkahwin, cuma rasa je macam nak kahwin, maka makruh kita buat pinjaman. Nampak? Tidak disukai syarak. Tapi kita memang berhajat nak kahwin sangat, sampai masa dah macam saat ni lah, ketik-ketik dah, umpamanya. Jadi tak senang duduk. Maka harus buat pinjaman selama pinjaman itu tidak riba. Sama macam masalah pergi haji. Bila tak ada PT, tak wajib pergi haji. Makruh buat pinjaman pergi haji. Tapi kalau kita rasa nak pergi sangat, tak senang duduk dah,
sebelum mati. Nak pergi juga haji, maka harus buat pinjaman. Dulu masa belum balik, saya main burung. Lepas tu nak buat gok burung, saya curi kayu orang. Burung tu. Baik. Learning kita insah dah. Ingat nak ganti balik kayu tu. Tapi masalahnya, kita orang famous juga dalam kampung. Takut mengaku jadi aib pula kita dan keluarga. Boleh tak kita sedekah ke masjid duit kayu tu? Jawabnya tak boleh. Wajib kena bayar ke tuang dia semula. Nak, dia curi kayu dah lah Najib ni. Nah, umpamanya dah. Lah ni dia menyesal dah, tapi nak pergi khabar ni lah aku curi kayu mu, jadi aib pula keluarga dia. Nak, umpamanya. Jawabnya bila gitulah, tak apa kita tak sebut atas nama ganti curi. Nak, tapi wajib bayar juga, sama ada beri tangan atau beri tangan orang lain, asal siapa duit tu kepada ampunya dia. Faham lagi? Nah, katakan RM50, RM50 lah. Nak, atau kok ni kok surat pun boleh. Nah, tak boleh wis sejik itu. Tuang dia hak apa pergi bayar sejik hutang orang. Nak, tak boleh. Soalan seterusnya. Semayang jemaah tak sudah lagi, kita boleh tak buat jemaah baru? Jawabnya, boleh buat jemaah baru dengan syarat kita ni ramai. Nak, kalau kita mari seorang dua, jemaah tu ramai. Walaupun dia tayar akhir dah pun, masuklah dalam jemaah tu. Tapi kalau jemaah kita ni ramai, baru siapa orang baru, sebuah bah baru siapa. Nak, jemaah yang telah ada, tayar akhir nak sudah dah, baru boleh kita buka hak baru. Nampak? Setengah ulama kata dekat nak sudah dah baru buka, setengah ulama kata biar disalang baru buka hak baru. Kerana buat jemaah baru lebih afdal daripada ramai-ramai pergi ikut belakang tu imam tadi. Dengan syarat dia tu sama ramai dengan kita ataupun tak jarak mana. Tapi kalau dia 1000 orang jemaah, kita mari 8 orang, tak apalah, kita ikut dia, ambil hak ramai juga. Jangan pergi nak dengar baru rakaat pertama, rakaat kedua kita bahang baru dah belakang. Tak boleh, jadi fitnah. Soalan seterusnya. Apakah betul orang hidup, orang yang mati boleh hidup semula? Boleh tak? Boleh lah. Kita agak hidup semula. Nak, tak hidup semula learning. Boleh dengan izin Allah. Dan ada tak hidup dah. Dan yang berlaku semua dengan izin Allah. Seperti pada zaman Nabi Isa AS menghidupkan orang yang telah mati sungguh. Nampak? Menjadi mukjizat.